Iran tak bertempur secara langsung. So kalau negara biru hantar jet pejuang, Iran tak lawan dengan jet pejuang. Apa yang mereka buat adalah mereka menggunakan drone dan mereka menggunakan misal. Dan drone-drone ini dari segi kos dianggarkan sebanyak $20,000 sahaja. Kalau kita berbanding dengan penangkis peluru, satu penangkis peluru kosnya sebanyak 1 juta hingga 4 juta dolar. Apabila Iran lancar serangan, kita boleh nampaklah untuk setiap peluru yang disekat, US belanja 50 kali ganda lebih tinggi. So apa yang telah berlaku, kita boleh nampak negara Teluk, mereka dah cakap mereka tak cukup penangkis peluru. Antara sebabnya adalah penangkis peluru ini sangat-sangat mahal. So Iran boleh melancarkan serangan dan setiap serangan yang dilancarkan oleh Iran boleh dikatakan sebagai agak murah. So kos agak rendah. So antara target, antara sasaran untuk Iran adalah base-base Amerika di negara-negara Teluk.